Nampak tak? Ya Allah, comelnya. Dia hitam macam ni guys. Nampak premium. Hai korang, nama saya Min. Nama korang apa? Oh, okey. Hari ni Min nak unboxing tumbler yang banyak ni. Semuanya dari TikTok. Korang boleh tengok dekat sini ada macam-macam jenis tumbler. So, jomlah kita unboxing satu part satu. First kita nak unboxing dari Civaku. Yang ni. Macam comel je guys. Ada design. Sorry. ada design katun-katun. Jomlah kita tengok. Yang ni. Dia macam ni guys. Comel. Apa tak? Rasa dalam dia ni. Macam. Yes. Dalam dia. Daripada seramik tak korang. Dia ada bagi straw sekali. And then dia ada dua cara nak minum. Sekejap ya. Tertutup. Okay, dia ada dua cara minum. Tak silap saya lah. Kena tekan sini dulu. Ini untuk minum macam ni. Ataupun korang buka je sini. Minum. Guna straw. Memang cantik tak korang? Yang ni siap ada tali legat macam ni sekali. So, sebelum tu kalau korang nak dapatkan semua tumbler ni, nanti korang pergi je dekat Amani Racun TikTok. Korang follow je dekat situ. Ada macam-macam video. And then korang just cari je dekat showcase. Okay, next. Ni tumbler pertama. Next, kita nak buka tumbler daripada Pauken. Ni daripada Pauken. Macam mana nak buka? Nani? Wow, yang ni dia macam ni guys. Yang ni dia bukan stiker ni, tapi memang dah melekat terus dekat tumbler ni. Dia punya design. Memang cantik korang. Yang ni dia jenis botol. So, kalau nak minum kena buka macam ni. Okay. Ada juga lah dia. So, dia dua dalam satu. So, next. Okay, sambung. Next, kita buka pula yang kecil ni. Yang ni daripada Sidaka. Jom, kita buka pula yang ni. Kecil je korang. Yang ni kalau nak letak kopi, boleh lah kot, kan? Comel lah korang. Tengok ni. Comel. Bawah dia siap ada anti-slip. Yang ni kalau nak minum, kena buka macam ni. Macam ni korang. Dalam dia. Kita tengok ni. Dalam dia. Macam ni. Rasa pun yang ni pun dalam dia daripada seramik. So, kita buka pula untuk next tumbler. Letak sini lah. Sekejap, kemaskan dulu sini. So, next kita nak buka yang ni lah. Yang ni kartun Stitch. Guys, kartun Stitch guys. Mana tali dia? Tali dia hilang pula guys. Dia macam ni. Ada gambar kartun Stitch. Yang ni korang buka je macam ni. Ada dia punya straw. Kat sini tempat simpan penutup straw dia. Tak adalah hilang nanti guys. Kita tengok pula next tumbler sebab banyak ni guys. Ada banyak. Ya. Siapa tak tahu ada berapa. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, next kita ambil yang ni. Sebab dia macam comel. Yang ni vacuum pump dia cakap. Macam ni dah kena buka. So, kita buka lagi sekali. Tengok dalam dia ada apa. Ni apa dia bagi ni? Wah, dia ada bagi special gift for you. Dia tulis macam tu. Tu, dalam dia ada apa ni? Wah, dalam dia ada stiker. Ada stiker ni guys. Tu,
Mana dia punya tumbler? Tumbler dia siap ada dia punya bag. Memang cantik korang. Nampak tak? Ni dia punya layout. So, kalau kita buka macam ni lah bentuk tumblernya daripada Bad Bluff. Macam mana nak sebut, saya pun tak tahu. Okay, dia ada dua juga kat sini. Korang on pula. Korang tekan kat sini untuk minum direct macam ni. Ataupun korang tekan dekat bahagian atas ni kalau nak guna straw. Okay, next. So, next tumbler kita nak buka daripada Time Crate. Jom. Okay, dia thermos dah. Macam ni guys. Cantik juga lah guys. Bentuk dia macam, orang panggil colour apa? Colour pastel. Betul tak colour pastel? Cantik. Bawah dia ni ada anti-slip. So, yang ni nak minum dia kena macam ni. Ada dia punya straw. Lepas tu ada tempat pegang macam ni. Comel. I like it. Okay, next pula kita nak buka yang daripada Teso. Okay, kita tengok pula. Teso ni banyak tau dia punya tumbler. Macam-macam design. Yang ni besar guys, nampak? Lagi besar daripada yang semua. Yang ni berapa ml dia? Yang ni 2000 ml korang. Yang ni cara nak minum dia. Kena buka macam ni. Minum direct macam ni tau korang. So, yang ni pun boleh isi air panas dan juga air sejuk. Okay, next. Next, kita nak buka yang kecil pula. Yang ni daripada Chivago. Okay, daripada Chivago guys. So, jom kita tengok dia punya tumbler macam mana rupa dia. Dia hitam macam ni guys. Nampak premium. Nampak tak? Bawah dia ada anti-slip juga. Ada layout comel macam ni. So, yang ni nak minum dia kena buka macam ni. Yang ni sesuai kalau korang nak letak air panas. Okay, next. Next. Kita nak buka yang ni pula sebab nampak besar. Yang ni macam mana ni? Bahasa Cina pula kan? Nampak tak? Yang ni. Okay, kita buka dulu. Dia ada bagi. Ni tempat nak bersih-bersih tumbler kita. Tumbler bentuk macam ni. Comel juga korang. Color pink. Lepas tu, ni tempat dia punya straw and then boleh buka macam ni. Ada penapis dia korang. Ni kalau nak buat air teh ke, air buah lemon-lemon ke, sesuai sangat. So, next. Next kita nak buka yang ini. Nampak tak? Yang ni bentuk strawberry. Sekejap, minta tolong korang unboxing ke. Dia ada bagi paper bag. Dalam paper bag tu ada kotak lagi macam ni. So, dia punya tumbler bentuk macam ni korang. Nampak tak? Ya Allah, comelnya. Siap dapat dia punya keychain. Macam ni. Tak silap dia ni, dia ada banyak colour tau. Siap dapat tali layout yang macam ni korang. Comelnya. Ni kalau bagi anak korang bawa pergi sekolah, memang tak awam tak korang. So, next tumbler is yang ni kotak dia dah gila. Yang ni daripada Stanley. Ni cantik korang. Siap ada straw yang ada. Ini ikan paus ke shark? Ikan paus kot. Bawah dia siap ada anti-slip macam ni. So, antara banyak-banyak ni, korang suka yang mana satu? Suka yang ni ke? Suka yang ni ke? Ataupun korang suka yang minimalis tadi? So, ada banyak lagi tau dalam ni. Korang komen kalau korang nak teruskan unboxing semua tumbler ni. Mana tahu nanti korang purchase kan. So dah tahu dah yang mana satu yang korang nak beli. Sebab ada macam-macam jenis korang sampai pening kepala tak tahu nak pakai yang mana satu. So hari ni pakai yang ni. Besok pakai yang ni. Lusa pula pakai yang ni.
jangan lupa subscribe and onkan notification cing sebab nanti kita nak buat video unboxing barang-barang dari Pinewood yang Min beli daripada China. Ada macam-macam tau. So, tunggu next video. Bye-bye korang. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and stay tuned for next video guys.